Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin orang yang berada dalam keadaan kenyang sedangkan jiran di sebelahnya dalam keadaan lapar. Mishkat Baihaqi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin orang yang berada dalam keadaan kenyang sedangkan jiran di sebelahnya dalam keadaan lapar. Mishkat Baihaqi. Sesungguhnya memang sangat-sangat tidak patut bagi seorang yang memiliki makanan yang cukup untuk mengenyangkan seorang lelaki dan dia memakan makanan itu lalu membiarkan jirannya yang miskin dalam keadaan menggelupur kelaparan. Penting baginya makan hanya sedikit pada makanan itu kemudian membantu jirannya itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, seorang itu bukanlah seorang orang yang beriman denganku, iaitu orang yang bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan dia tahu bahawa ada jiran di sebelahnya yang kelaparan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti betapa ramai manusia yang bangkit dalam keadaan memegang hujung kain jirannya sambil mengadu kepada Allah SWT. Ya Allah, tanyalah dia ini. Dia telah menutup pintu rumahnya dan tidak memberi kepadaku barang-barang walaupun sudah melebihi keperluannya. Dan sebuah hadis Nabi SAW bersabda, wahai manusia, bersedekahlah, aku akan menjadi saksi terhadap sedekah kamu pada hari kiamat. Mungkin ada orang dalam kalangan kamu yang setelah dia kenyang pada waktu malam masih ada makanan yang berbaki dalam miliknya, sedangkan sepupunya bermalam dalam keadaan lapar. Mungkin ada orang dalam kalangan kamu yang berterusan berusaha menambahkan pendapatannya, sedangkan jirannya yang miskin tidak dapat menghasilkan apa-apa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, cukup untuk membuktikan seorang itu bakhil bahawa dia berkata, aku mesti mengambil hak aku sepenuh-penuhnya, sedikit pun tidak akan aku biarkan. Yakni semasa pembahagian apa-apa harta, dia sentiasa berfikir untuk menuntut haknya sepenuh-penuhnya daripada jiran-jiran atau saudara mara. Tidak rela haknya kurang sedikit pun, ini pun termasuk tanda bakhil. Jika hak kita sedikit sebanyak terlepas kepada orang lain, adakah akan menyebabkan kita mati? Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.